ni. Harga tak sampai RM10 pun. Cara pasang dia, korang terus lekat dekat cermin depan kereta, dah selesai. Macam ni lah rupanya. Rotate holder ada logo, lagi cantik, lagi style kereta. First time saya guna rotate holder macam ni, so saya share macam mana cara pasang dia. First kali saya cabut semua skru dia. Korang akan dapat 2 keping plastik akrilik. Lepas tu cabut semua kertas cover dia. Letak rotate. Rotate yang saya letak ni sebagai contoh. Akrilik yang warna hitam ni dekat belakang sebagai background dia. Pasang balik pelekap dia. Nyek. Okey, dah siap. Korang bagi susuan atur dia kemas-kemas. Lepas tu boleh tampal kat cermin. Kasih tekan sikit. Ingatkan makin kecil makin murah lah harga dia. Tapi tak, sama je. Cuba korang bayangkan korang kena tahan dekat roadblock, lepas tu tak ada internet. Jadi apa? Sebab tu penting untuk standby Rotex holder macam ni. Korang pasang je Rotex ni, lepas tu tampal je terus dekat cermin kereta korang. Jangan risau dah lepas ni nak kena saman ke, nak kena apa. Sebab dah ada dah Rotex ni. Siap, mudah dan tak menyusahkan. Kalau berminat korang boleh beli dekat Beg Kuning sekarang.